Abad pertama kita ada kerajaan Melayu yang besar di kawasan-kawasan bumi yang kami duduk, iaitu kerajaan Langkasuka. Langkasuka tua memang di Kedah, tapi setelah mana Langkasuka tua berpindah ke Patani, kita adalah kerajaan Langkasuka. Sampai abad ke-10 Islam mula masuk. Setelah mana raja-raja memeluk Islam, disitulah muncul sebuah kerajaan Melayu Utara, iaitu kerajaan Patani Darussalam. Kita mempunyai kerajaan, kita mempunyai raja-raja. Bahkan ada perempuan-perempuan juga menjadi raja di Patani. Bukan Patani saja, ada raja daripada Kelantan. Banyak-banyak orang tak sebut kerajaan-kerajaan perempuan jadi pada Kelantan juga. Kita adalah sebuah serumpun tanah Melayu. Tapi sampai ke tahun 1780 ni, Taning kalah. Kita nasib tak baik. Orang Taning nasib tak baik. Kita kalah pergi pada tahun 1780 ni. Raja-raja kami dibunuh, pemimpin-pemimpin kami dibunuh, ulama-ulama kami dibunuh semasa pergi. Orang Taning rela ke kena duduk bawah kerajaan Asia? Tak, dia tak rela. Selepas pada kerajaan Taning kalah pada tahun 1785, ada kebangkitan daripada pemimpin-pemimpin semasa itu. Ada Tengku Lamidin dibunuh, gerak kepala bawa ke Bakok. Ada Datuk Pangkalan dibunuh, gerak kepala bawa ke Bakok. Tapi kekalahan kita saat ini, adakah kita lemah? Tak. Kita pernah bergabung dengan 4 buah negara Melayu, negeri Melayu semasa itu. Pada tahun 1832, kalau Kedah kata musuh fisik. 4 buah negara dipimpinkan para ulama semasa itu, Abdul Samad Palembang, Syekh Daud Al-Fatani, dan juga banyak ulama-ulama masa itu kelik daripada Mekah, kelik daripada Palembang, daripada seluruh bumi-bumi Melayu, berperang untuk membebaskan bumi-bumi Melayu. Nasib tak baik lagi, kita kalah lagi, bangkit lagi, kita bangkit lagi melawan terus menerus sehingga sampai ke tahun 1909. Sampai ke tahun 1909 kita dibahagikan oleh British dengan perjanjian Anglo, dengan tanpa ketahui, dengan tanpa izin orang-orang tempatan. Orang Melayu Taning tak izin, tak rela sekali. Pecahkan, bahagikan kita daripada saudara-saudara kita, bahagikan, putuhkan dengan sepadan saat ini, sehingga di hari ini kita tak kenal ada orang-orang di sana. Kita tak kenal ada keluarga-keluarga kita yang ada di sana.